CHF JPY terbang tinggi dari last entry point kita dalam diam dan tanpa hype. Penny buat higher high demi higher high dan ramai trader hanya sedar bila harga sudah terlalu jauh untuk dikejar. Siapa yang follow hari tu, tahniah. Kalau tak sempat follow, tak apa, minggu ni ada lagi. Soalan besar sekarang, kenapa CHF-JPY boleh naik setinggi ini? Kenapa yen langsung tak mampu lawan tekanan beli? Adakah ini sekadar spike sementara? Lebih pelik lagi, ini berlaku ketika dunia penuh ketidakketentuan dan pasaran penuh ketakutan. Hari ini kita akan bongkarkan dan menjawab soalan. Apa cerita sebenar di sebalik lonjakan penny? Kenapa Swiss franc semakin kuat sementara yen semakin hilang kuasa? Dan yang paling penting, ke mana hala tuju CHF-JPY selepas ini? Semuanya akan terjawab dalam video ini. Video ni bukan sekadar analisa biasa. Ini adalah pembedahan penuh antara fundamental dunia, sentimen institusi besar dan bahasa sebenar carta. So, make sure korang tonton sampai habis. Saya akan ubah cara korang lihat pergerakan market selepas ini. Kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Apa yang berlaku di dunia sekarang yang menyebabkan CHF-JPY melonjak naik tinggi? Ada beberapa sebab yang kita kena ambil tahu. Yang pertama, macam biasa, Swiss franc semakin dominan sebagai safe haven. Seperti yang kita tahu, Swiss franc dilihat sebagai satu mata wang safe haven utama dalam pasaran global selain USD. CHF mempunyai fiskal yang lebih kukuh dan ekonomi yang stabil. Ini membuat pelabur lebih memilih CHF berbanding JPY dalam banyak situasi. Sebagai contoh, strategi Goldman dan Bank of America menyokong long CHF-JPY kerana ketidakpastian politik Jepun dan faktor dasar yang membuat CHF lebih menarik sebagai tempat pelindung nilai. Kedua, yen lebih lemah daripada jangkaan dan hilang peranan safe haven. Walaupun yen biasanya juga dianggap safe haven sebelum ini, status yen dalam 2025 semakin dipersoalkan kerana ia melemah, menentang banyak mata wang utama. Faktor ni menyebabkan aliran modal berpindah ke CHF dalam tempoh tertentu. Tekanan ke atas yen juga disebabkan divergensi dasar Bank of Japan yang kekal longgar sementara fiskal Jepun dan isu domestik memberi kesan lebih besar terhadap JPY. Ketiga, aliran modal global dalam ketidakpastian geopolitik dan risk off. Dalam suasana pasaran yang penuh ketidakpastian global, termasuk perang dagangan, ketegangan geopolitik dan data ekonomi global yang bercampur-campur, pelabur lebih suka ke hedge risiko dengan mata wang yang lebih stabil. CHF sering dipilih kerana rekod kestabilan, sekaligus menguatkan CHF berbanding yen kerana pelabur menilai semula risiko global. So, daripada data ini, pair CHF-JPY masih positif untuk long. Kita tengok pula untuk technical analysis. Kalau dari segi overall sudah tentu trend sangat bullish. Tapi kalau korang perasan, price sekarang dalam keadaan sedang berehat. So, zone ni sangat penting ya untuk menentukan ke mana arah price akan pergi seterusnya. Zone tersebut ialah di 198.5 dan 197.2. Jika price berjaya tembus 198.5, maka ada keberangkalian yang tinggi price akan teruskan kenaikan. Jika price break kawasan 197.2, maka ada keberangkalian price turun dahulu ke kawasan 196.2 sebelum menunjukkan pergerakan yang seterusnya. Tapi kalau ikutkan analisa ni sangat strong bullish. Saya akan cari long dan target saya ialah di 200. Kita tengok pula rumusan berdasarkan berita minggu ini dan jangkaan pada minggu-minggu akan datang. Antara data yang paling penting minggu ini dan akan datang adalah intervensi atau dasar Bank of Japan. Isyarat kemungkinan kenaikan kadar faedah atau komentar Bank Pusat Jepun boleh memberikan momentum kepada yen, seterusnya menekan CHF-JPY sedikit. Pastikan pantau mesyuarat polisi Bank of Japan. Seterusnya, data statistik ekonomi Jepun dan Switzerland.
data inflasi, KOF indicator, bro, export atau data perdagangan Jepun boleh berikan impak kepada pair ini. Seterusnya, risiko pasaran global. Setiap berita geopolitik boleh picu safe haven flow ke CHF dan memperkuatkan safe JPY. Jika global risk off ni berterusan dan Switzerland terus mengekalkan posisi monetari yang stabil, safe JPY boleh mencapai paras rekod baharu lagi sekali. So, kalau gabung semua data-data ni, saya memang yakin pasaran berada dalam keadaan positif dan saya akan cari long lagi sekali. Semuanya bergantung pada Bank of Japan dan Swiss National Bank. Ini pendapat saya lah untuk market CHF JPY sekarang. Pendapat korang pula macam mana? Korang boleh komen dekat bawah. Harapnya video ni boleh bagi korang lebih jelas tentang situasi market semasa. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam, korang boleh join kelas saya secara percuma saja.